Amir, betul ke kita dah sampai ni? Dah setengah jam kita pusing tempat sama. Sabar Faiz. Relax. Mengikut GPS dan gerak hati aku yang jitu ni, kita sekarang dah berada di kota romantik Paris. Bonjour. Paris. Mana Menara Eiffel? Mana makaron? Dari tadi aku nampak bangunan batu merah aje. Apa kau tahu? Paris ni besar. Ni namanya vibe luar bandar Paris. Tadi pun aku dah beli croissant dekat kedai runcit. Itu croissant yang kau beli kat airport Malaysia lah. Mangkuk. Hei. Amin, betul ke kat Paris ada bas 2 tingkat yang tulis tanda bas tu